Orang muda mesti jelasnya. Woi, tak sah berangan-angan lah korang. Betul ke hari ni rancangan tu kosong? Betul lah. Kau bacalah surat khabar ni. Buat tengok ruangan TV dan radio tu. Ha, ni dia. Itu bukanlah, Bu. Itu rancangan hiburan lagu. Yelah, habis tu rancangan apa lagi? Apa saja tak ada tulis nama Usop? Apa sebab pula nak pilih nama musuh? Yalah. Itu hari ambil gambar kat sini kan? Alah, kau ni apa-apa tak Velu. Memanglah dia ambil gambar kat sini. Tapi nama rancangan tu hiburan dan lagu. Oh, itu macam ke? Ni, kau baca ni. Rancangan hiburan dan lagu. Video klip Wahnan di Kampung Karet Contoh. Kalau dia taruh rancangan Usop, kan best? Ya. Habis tu, Wahnan nak bubur kat mana? Alah, buburlah Usop dan Wahnan show ke? Apa ke? Aku tak kisah. Banyak cantik muka kau. Ini TV lain lah, Sob. Dah lah, woy. Buka, siaran. Mak, Abah, Katia, cepat tengok ni. Gambar kita keluar kat TV. Tu aku. Ha, tu gambar aku, ha. Tu gambar aku. Gambar aku. Tu dia, handsome-nya aku. Dah start ke rancangan Wonen? Yes, yes. Oi, sampai hati korang tak beritahu aku Wonen nak datang, ha? Kan dah orang bagi tahu. Tu hari, dekat simpon aku dah beritahu. Tapi dia tak percaya. Kau tak ada cakap betul-betul. Aku cakap serius apa? Kau yang tak percaya. Sadarlah. Lepas tu bagi tahulah lagi satu kali. Kalau tidak, aku pun dapat baca TV. Nasib lah kan. Dah lah. Abu, Dol, Velu. Jom kita pergi main. Korang nak main apa? Main bola kat tepi padang tu. Nak main sama boleh? Tak boleh, tak boleh. Orang biasa mana boleh campur dengan orang glamour macam kita. Tak keluar TV punya. Alah, jadi goalkeeper pun tak apa. Kau tengok, Dol. Kita dah popular. Baru dia nak kawan dengan kita. Dah lah, jangan layan dia. Jom. Kita berangkat, weh. Woi, tunggulah, woi. Bagilah kita orang main sama. Ya, Tep. Takkan dah popular dah keluar TV tanah kawan kita orang kot. Mana boleh kan, Sob? Nanti apa pula kata orang kalau kita berjalan dengan orang biasa macam dia ni? Tak, hilanglah glamour kita. Nanti kena gosip pula kita, kan? Habis tu sama mana? Aku rasa elok kita jauhkan diri dari dua orang berdua ni. Jom kita lari, jom. Woi, tunggulah. Woi, tak best lah macam ni. Yalah, tak baiklah macam ni. Sudah popular, janganlah lupa kawan. Apa hal pula ni, Sob? Dia orang berdua pasti nak minta sign autograf.